kepada tawaf kita yang mungkin ada sedikit cacat cela dia. Ditampung oleh amalan-amalan sunat tawaf itu. Mari kita cerakin dan perincikan ya satu persatu. Ya. Apa dia ya? Okey. Sunat-sunat tawaf ini apa dia? Yang pertama, Puan Mazia. Berdoa di tiap-tiap berdoa. Dia tak wajib berdoa, tapi sunat. Kalau tak berdoa, rugi. Sebab doa ketika bertawaf termasuk juga doa-doa yang makbul. Allah dengar dan Allah perkenankan. Okey, yang kedua. 7 kali berturut-turut. Hendaklah kita lakukan tawaf kita itu 7 kali berturut-turut baru terdapat pahala sunat. Ada jemaah yang rasa ramai orang, alah kita pending dululah, kita KIV dululah, kita balik dululah, kan sambung balik. Tidak berturut-turut. Kecuali kalau kita ada sebab yang besar, contohnya terlepas angin, di mana kita terpaksa keluar untuk ambil wuduk. Ya, itu dimaafkan. 7 kali berturut-turut. Seterusnya, Puan Mazia. Memakai pakaian warna putih. Ya, memakai pakaian warna putih. Allah suka warna putih. Allah bagi dia sebagai sunat. Allah sayang suka warna putih. Sebabnya jemaah wanita kita, walaupun dia ada jubah warna hitam, warna hijau, warna merah, selubungkan juga dengan telekung warna putih sebab dia sunat. Sunat ni dibuat berpahala, ditinggalkan tak apa. Tapi bagi kita yang mensasarkan umrah Super 8, dibuat berpahala besar. Ditinggalkan pula rugi-rugi besar. Ya, alright. Seterusnya. Berlari-lari anak. Berlari-lari anak. 3 pusingan. Dia ada cerita tu. 3 pusingan pertama. Ada ceritanya. Nanti saya ceritakan nanti. Ya, berlari-lari anak. Bukan lari pecut ya. Lari-lari anak. Okey. 3 pusingan pertama. Okey, seterusnya. Beristilam setiap permulaan beristilam tawaf. Setiap permulaan tawaf. Istilam ni ialah dengan mengucap Bismillah, Allahu Akbar, dan kita cium. Kucup. Seperti kita mengucup Hajar Aswad. Ya. Istilam namanya. Kita mengucap Bismillah, Allahu Akbar, walillahilham. Kita lambai ke arah Baitullah dan kita kucup hujung jari kita. Istilam. Ya. Kita akan tengok, bincang dengan lebih lanjut lagi bila kita sampai ke peringkat tata cara mengerjakan umrah. Alright. Seterusnya, apa dia? Melambai semasa melintasi rukun Yamani. Pada Baitullah itu ada 2 sudut yang mesti kita kenal pasti. Yang penting, satu, Hajar Aswad, rukun Hajarul Aswad, di mana tempat kita memulakan dan menamatkan tawaf kita. Satu lagi sebelahnya, namanya rukun Yamani. Ya, rukun Yamani ini kita sunat melambai dia. Ya, lambai dia bukan lambai macam mana, goodbye ke apa ke, bukan. Lambai dengan lafaz Bismillah, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, rukun Yamani. Jadi benda sunat bila kita buat sangat besar pahalanya. Okey, seterusnya. Beritibak, khusus bagi lelaki sahaja. Beritibak bermakna, itibak ni ialah dengan membuka bahagian bahu kanan kita. Itibak ni maksudnya ikut seperti saya. Ada cerita dia, iaitu bila Nabi dan para pengikutnya datang daripada Madinah untuk melakukan umrah, dia berjalan kaki, naik kuda, naik unta, meredah padang pasir selama 6 hari 6 malam, masuk ke dataran Kaabah untuk melakukan tawaf. Tawaf ini bertentangan dengan Bukit Safa. Jadi musyrikin Mekah duduk ramai-ramai di Bukit Safa, mengejek-ejek dan mentertawakan ya umat Nabi Muhammad.
yang nak bertawaf. Dan kata-kata macam-macam. Tengoklah orang Islam kurus kering, tak cukup makan. Muhammad dera dia, datang daripada jauh, beredah padang pasir 6 hari 6 malam, terus bertawaf. Tengok, jangan ikut Islam. Menyusahkan kita semua. Jadi, bila mereka berkata demikian, Omar yang terkenal dengan garangnya, wahai Rasulullah, izinkan aku ambil pedang, aku akan penggal kepala setiap musyrik itu. Nabi berkata, wahai Omar, kita dalam ihram bukan saja membunuh orang, membunuh binatang pun kita tak dibolehkan. Macam inilah. Ikut seperti apa saya buat. Iktibat. Iktibat maknanya ikut seperti saya buat. Dia bukanya bau kanannya, dedahkannya, dan dia pun berlari-lari anak. 3 pusingan awal. Lari-lari anak. Melihat situasi yang demikian, musyrikin Mekah terperanjat. Masya Allah, dia kata. Orang Islam ni nampak kurus, tapi lengan dia berketul-ketul. Ya? Kuat, tegak. Walaupun nampak kurus. Ya? Tulang besi urat dawai rupanya. Dengan dakwah Rasulullah tu, ramai musyrikin Mekah tu akhirnya datang memeluk agama Islam. Tengok hebatnya dakwah Rasulullah. Ya? Dia tak mudah marah. Dia tak koyak, orang kata sekarang. Dia melakukan semuanya dengan hikmah. Itu namanya ittiba. Sunat. Jadi, inilah bukan sunat yang kita harus jelmakan dalam ibadah tawaf kita itu. Supaya ibadah tawaf kita itu menjadi lebih cantik, lebih murni, lebih teratur, lebih kemas, lebih taraf super A, dan layak Allah angkat dia sebagai satu ibadah yang layak dikurniakan syurga Jannatul Naim sebagai hadiah. Ya? Okey. Sekarang kita tengok. Apa lafaznya? Lafaznya umrah ini. Niat tawaf. Cuba, niat tawaf itu. Cuba Puan Mahziah. Ya Allah, aku hendak tawaf 7 pusingan Baitullah, tawaf rukun. Okey. Memudahkanlah ia bagi. Okey. Ya Allah, aku hendak tawaf. Cakap Melayu je. Tak payahlah memberatkan diri dengan bahasa Arab. Allah tahu semua bahasa. Ya Allah, aku hendak tawaf. Sebut tawaf apa? Tawaf ada 3. Tawaf rukun, tawaf yang kita bacakan niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tawaf umrah, tawaf rukun. Satu lagi tawaf ialah tawaf sunat. Tawaf yang kita boleh buat bila-bila masa, ikut suka kita, ikut penghayatan kita, untuk kemampuan, ikut kemampuan kita. Dan satu lagi tawaf wada'. Tawaf wada' ni ialah tawaf selamat tinggal yang sekali saja sebelum kita berangkat meninggalkan Baitullah. Disebut saja aku tawaf 7 kali Baitullah, tawaf apa? Ya. Jadi terimalah ia daripada kami ya Allah. Permudahkanlah ia bagi kami ya Allah. Kita minta kepada Allah, terimalah ia daripada kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Bila hamba kekuatan, semangat dan jati diri agar dapat melaksanakan tawaf yang terbaik untuk umrah kami ini ya Allah. So, itulah dia tuan-tuan dan puan, perbincangan kita minggu ini yang kita menyentuh khusus tentang rukun umrah yang kedua, iaitu tawaf. Untuk pengetahuan semua, rukun ialah sesuatu yang mesti kita kerjakan. Tidak boleh tidak. Dia tidak dilaksanakan, tidak ditunaikan, ditinggalkan, sama ada dengan sengaja atau lupa atau jahil, maka rosaklah umrahnya, binasalah umrahnya, tak sahlah umrahnya. Orang muda kata kantoilah umrahnya. Jadi dalam rukun umrah ada 5. Kita kena pelihara setiap 5 itu. Jaga dan laksanakannya dengan sebaik-baiknya, semampu-mampunya, dengan sepenuh penghayatan. Ya,
Semoga bermanfaat. Sekiranya video ini pendek saja sebab saya nak video ini saya nak beri peluang pada kawan-kawan yang ingin mengadakan umrah. Boleh ulang tonton berkali-kali sampai faham betul-betul. Kalau kita khusus bersemuka, lepas khusus hilang, tak tahu ke mana perginya. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa lagi dalam sesi sembang ilmiah kita yang akan datang, yang kita akan membicarakan pula yang lebih detail dan komprehensif tentang rukun yang ketiga, iaitu sa'i. Hingga berjumpa lagi dalam siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.